Sebelum dunia dikuasai algoritma, sebelum manusia menilai kebenaran hanya melalui skrin dan angka, wujud satu perjuangan yang tidak pernah berhenti. Perjuangan mencari fakta di sebalik setiap cerita. Disitulah lahirnya wartawan. Berdiri di hadapan realiti, merakam sejarah dan mempertahankan kebenaran demi sebuah legasi. Pada tahun 1989 dalam bulan April, saya telah berjaya diseludupkan ke Afghanistan sewaktu perang saudara di antara Mujahidin melawan kerajaan boneka Najibullah yang didokong oleh Rusia ketika itu. Dan kemudian saya melihat sendiri bagaimana ragtag army, mereka yang tidak terlatih, yang diambil daripada kemah-kemah pelarian di Peshawar dan banyak tempat lagi, dimasukkan ke dalam Afghanistan untuk melawan tentera yang terlatih, dilatih oleh Rusia, juga dengan penasihat-penasihat Rusia masih ada pada ketika itu. Dan yang ada pada mereka hanya semangat dan kekuatan. Yang ini mengesankan saya, dan saya merasakan kumpulan seperti ini, mereka dapat menumbangkan sebuah kerajaan yang didukung oleh kekuatan tentera yang kedua terbesar di dunia hanya dengan semangat. Saya rasa bahawa tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang boleh melawan semangat dan iltizam. Jadi yang itu saya rasa kesannya cukup besar pada saya. Tsunami dan gempa bumi di Aceh pada tahun 2004, Disember 2004. Masa situ saya disuruh lah sebab Aceh dekat dengan Malaysia kan. Gempa bumi pun terasa di Pulau Pinang dan di Kedah yang memberi kesan kepada saya sampai sekarang. Sebab ini first time tu untuk seorang wartawan Malaysia, untuk saya lah, pergi membuat liputan di kawasan yang dilimpahkan tsunami dan gempa bumi. Tak pernah rasa kan. Sampai kat sana, kita sudah diberitahu seramai 170,000 sampai 200,000 orang mangsa dah meninggal. So kita buat persediaan. Sampai ke situ, saya tengok tak habis-habis mayat. Kita nak berjalan pun tersepok orang mayat. And then bila kita naik kapal terbang helikopter US yang bawa kita kat lautan itu, penuh dengan mayat yang terapung-apung. And masa itu aku belajar, selalu bila ada bencana alam, kita nak buat hantar pertolongan, bantuan, hantar Maggi lah, macam-macam. Maggi ni tak guna, tak boleh masak, okay? So yang dia nak ada air dan benda yang sedang makan tu. And then banyak benda-benda makanan bekalan yang ada kat airport tu, tapi tak boleh dihantar sebab jalan sudah rusak dah. Nombor satu, nak hantar story pun susah. Sudah ada handphone, tapi handphone itu disimpan oleh pihak Amerika. Wi-Fi pun potong. So hantar story pun susah. And that time pun communication, information pun tak berapa tepat. And terlalu banyak benda yang berlaku at the same time. That for me as a reporter in my 40 years is the most memorable untuk saya lah. Sebagai seorang yang betul-betul berasa tugasan, assignment yang betul-betul buat saya berasa macam saya ni betul-betul seorang wartawan lah. Bukan seorang wartawan yang setakat memproses statement, dengar politician cakap, kita rekod, kita proses itu aja. Saya ingat satu peristiwa yang saya ingat sampai hari ini ialah saya diarahkan selepas berlatih, saya ingat dalam masa 3-4 minggu, saya diarahkan untuk membuat liputan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, almarhum Tun Bera Usid, yang melawat pusat latihan belia Dusun Tua di Hulu Langat. Saya memang orang kata dalam bahasa mudah, kecut perut lah juga bukan. Saya faham bila Tun Abdul Razak memberi sidang akhbar tentang apa yang kerajaan merancang untuk dilakukan terhadap belia, itu saya faham.
Kemudian selepas Tun Razak selesai memberi sidang akhbar, wartawan tanya soalan. Ini wartawan kanan lah. Saya tak faham satu pun soalan mereka. Dan saya memang tak bersedia langsung dan tidak menjangka. Kalau soalan pun saya tak faham, apatah lagi jawapan Perdana Menteri, jawapan Tun Razak yang lebih banyak yes or no. Mengiyakan atau menafikan soalan wartawan. Jadi saya balik, saya beritahu ke pengarang saya ada 2 berita, satu saya boleh tulis, yang satu lagi maaf tuan saya tak faham. I think that is a general election that I felt is very difficult because we have to wait for the announcement of the election result, and then we have to find out the true picture. And not only that, we have sometimes have to interview the candidates. So that is most difficult because sometimes it lasted until 6 a.m. 6 a.m. the next day, next morning, to wait for the announcement of the election result. That is the most challenging in my career as a reporter. Oh my God, this was a crime incident whereby there was a murder in Mission Road. Mission Road at that time was an infamous red light district. And what I did was, reluctantly I went there because, you know, when people found out that, what are you doing in a red light district at night? So I had to get all the information. There was some, those sex workers, and I had to dig up information. Since I can speak local Malay, so I spoke to a few of them, and they gave me the information. And I had to counter check. I mean, I did counter check. Those days, it takes time to counter check. So what actually happened was I had to verify the facts. And when I told my editor, could you verify these facts? Again, he said, this is your duty. I said, how am I going to go to verify it? Go to the police station. It's not far away because Mission Road and the police station, so the police station was not far away. And I didn't go because it was late at night. So I stayed put. I had my own information. By that time, they were still waiting for printing. I think they waited for me until 11:30 because it was a sex worker who was murdered by a client, So that was a good story. So I got all the information and came out as this story. Tuan Makcik masa mula-mula tugas masa tu belum confirm pun lagi. Baru kerja kena night duty. Night duty Makcik masa tu selain reporter, dia suruh tolong Samad Said pilih cerpen, pilih sajak untuk berita minggu. Kerana lepas tu, dah sudah itu, dia ajar pula untuk nak edit rencana-rencana nak masuk dalam berita minggu. Tu Samad Said punya tu. Jadi Makcik yang Samad Said ni orang ni slow, cakap pelan, lembut cakap. Dia bagi arahan, tak ada tengking-tengking, tak ada macam Samad Ismail. Samad Ismail yang jadi baling, kau tak kena baling. Yang news kita buat tak kena tu kan. Samad Said tak, Samad Said ni yang jenis polite, lembut, orang dia mengajar dalam lembut. Itu. Mazlan Nordin tegas. Itu news editor. Dia jalan pun tegap sebab dia pernah kerja dengan Jepun punya military dulu masa zaman Jepun. Jadi jalan dia pun jalan tegap macam orang askar tau jalan. Bagi order pun tegas. Jangan main-main dengan Mazlan Nordin. Usually breaking news, changing deadlines are difficult because we have to reach a print deadline. So you have like till 10 o'clock, and how are you going to do the story? So I give an example of Mount Kinabalu earthquake. When that earthquake happened, at 8 o'clock we wrote a story for print already. By 11 o'clock, the whole story changed because they managed to get the people to come down the hill. So
To reach that deadline is difficult. மலாய் பத்திரிகையிலையும் ஆங்கில பத்திரிகைகளிலையும் வர செய்தி 2 நாட்களுக்கு பிறகு அல்லது மறுநாள் தான் தமிழ் பத்திரிகையில் வரும் அப்படின்ற பேச்சு நான் பத்திரிகையில் வந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. அதை நான் உடைக்கணும், அன்றைக்கே செய்தியை பத்திரிகையில் பிரசுரம் செய்வதற்கான எல்லாருக்கும் தெரிந்த செலாஞ்சார் அம்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு கொத்தடிமை முகாம். அந்த கொத்தடிமை முகாமில் நான் அந்த உள்ளுக்கு போய் அந்த செய்தியை எடுத்து வந்து பிரசுரிப்பதற்கு நிறைய சவால்களை எதிர்நோக்கினேன். ஒன்று, அவர்கள் கேங்ஸ்டர்ஸ், அது நடத்தினவங்க கேங்ஸ்டர்ஸ். அவங்க போயிட்டு அந்த காட்டு உள்ளுக்கு போயிட்டு அந்த செய்தியை வந்து பிரசுரிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்த காரணத்தினால அதை நான் மிகப்பெரிய சவால்களோடைய அந்த செய்தியை விரைவாக முடித்து கொடுத்தேன். அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் உயிரை பணயம் வைத்து கொண்டு தான் நான் அந்த இடத்திற்கு சென்றேன். Sekarang ni dia adalah zaman yang sangat luar biasa. Sangat berlainan pada zaman saya dulu. Jadi perbezaan tu sangat ketara. Kalau zaman saya awal dulu sehingga tahun 1980-an, 1990-an, bilik berita itu bising. Orang bercakap di puncak suara. Tapi kadang-kadang itu tidak dapat dielakkan sebab bilik berita memang bising. Dengan bunyi typewriter-nya. Tak-tik. Hari ini senyap sunyi. Keyboard komputer tak bunyi pun. Sekarang pula tulis atas skrin lagi tak bunyi. So, dulu tidaklah tamadun macam sekarang. Mengarang berita, wartawan kanan menengking wartawan muda ni perkara biasalah. Dan bahasa yang diguna pun kadang-kadang melampaui batasan lah. Hari ini bahasa macam tu kena sensor lah. Tapi zaman dulu dianggap sebagai sebahagian daripada budaya bilik berita. தொடக்கத்தில் ஃபெக்ஸ் வசதி கிடையாது, இமெயில் வசதி கிடையாது. ஒரு இடத்திற்கு ஏதாவது ஒரு செய்தி எடுக்க சென்றால் அந்த செய்தியை படங்கள் அனுப்ப முடியாது. படங்களை வந்து ஃபிலிம் எடுத்து கழுவி தான் அந்த படங்களை அனுப்ப முடியும். அப்பொழுது மிகப்பெரிய சவால்கள் தான். உதாரணமாக பூச்சோங்கில் ஒரு ஈயக்கப்பல் கவிழ்ந்து விட்டது. அந்த ஈயக்கப்பல் கவிழ்ந்த பிறகு அங்கிருந்து செய்தியை அனுப்ப வேண்டும். நான் அந்த நேரத்தில் காரில் நான் தொலைபேசி வச்சிருந்தேன், காஃபோன் வைத்திருந்தேன். அந்த காஃபோனில் ஃபெக்ஸ் மிஷினை பூட்டி செய்தியை நான் அனுப்பிவிட்டேன். ஆனால் படங்களை அனுப்புவதற்கு மிகப்பெரிய சிரமமாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சூழல் இல்லை. நம்மளுடைய கேமராவிலேயே படத்தை எடுத்து அங்கிருந்தே நாம் அனுப்புகின்ற சூழல் வந்தது. இன்னொன்று, அந்த காலத்தில் அச்சு கோக்க வேண்டும், கம்போசிங் செய்ய வேண்டும். Masjid dulu kan, nasib baiklah Kak Azah ni, sekretari pada Berita Harian Kak Azah yang buat ruangan wanita, Dunia Raya Wanita ni, dia mengajar makcik kenal production. Macam mana sound news kita dihantar ke bawah pakai parachute masa tu. Masuk tu campak ke bawah, tak payah kita ni kan. Hantar bawah sampai kat bawah, foreman angkat tu bagi dekat linotype, type sini masukkan. Kak Azah bawa makcik ni first day datang report duty, dia bawa kenal macam mana production surat khabar tu diproduce masa tu. Jadi kita kenal jadi bagaimana news kita hantar boleh keluar sampai jadi surat khabar. Bagaimana cetakkan tu, tapi cetakkan sekarang semuanya dah moden. Dulu pakai linotype kan, macam mana nak buat nak hantar gitu kan, susun huruf apa semua tu pakai batu kan, apa cetakan batu blok tu kan. Sekarang tak ada, semua on the line, semua pop dah keluar kan. Bila makcik mengatasilah, dapat atasi daripada zaman tu kan yang bila mula-mula datang komputer mula datang ajar tu, mana sampailah kita boleh direct tekan dia semua boleh keluar. Sekarang kan saya bermula dengan typewriter. Generasi saya adalah generasi pengguna typewriter.
kami bekerja dalam situasi yang sama sekali berbeza. Ya. Kita membuat liputan, kita kembali ke pejabat ataupun membuat phone call, berebut-rebut nak pergi ke telefon booth ketika itu di landline dia. Beratur ramai-ramai untuk hantar berita pada ketika itulah, lagi mereka yang bekerja dalam organisasi media. Dan kalau kita berada di luar negara, kita nak hantar fax, fax ambil masa, sukar, waktu misalkan di katakan kita berada di konflik area, kalau kita tidak ada kecanggihan, bahan-bahan yang canggih, komunikasi canggih ketika itu, kita terpaksa menunggu untuk keluar dan kemudian baru kita hantar berita. Dan kemudian newsroomnya sama sekali berbeza. Newsroom penuh dengan typewriter, orang isap rokok, kan? Suasana yang cukup berbeza, kan? Dan kemudian bila kita nak type berita tu ataupun sesuatu artikel tu mesti ada penduanya, bukan satu, dua, tiga, empat. Kita pakai carbon copy, carbon paper. Kemudian sebab carbon paper tu penting, sebab yang pertama kita nak bagi kepada ketua kita, kemudian mungkin dia nak bagi news editor dia nak bagi chief editor dan sebagainya. Jadi kita ada, setiap kali kita bernaib tu mesti ada carbon copy. Dan apabila proses pengkomputeran berlaku di newsroom yang bermula dalam penghujung tahun 80-an dan pada awal tahun 90-an, proses itu perlahan-lahan berubah. Jadi kita sudah mula mendapat akses, kita mula memproses berita menggunakan komputer pada ketika itu. Dia bukan lagi laptop, belum era laptop lagi, dia masih lagi menggunakan cara komputer lama lah, dengan proses yang lama dan sebagainya. AI ini memang akan membantu kita untuk memudahkan lagi buat kerja-kerja kewartawanan. Tetapi ia tidak dapat ambil alih tugas kewartawanan ini daripada wartawan. Kerana apa pun AI buat, AI tidak akan dapat sentuhan manusia, the human touch. Okey? Dan dari segi kewartawanan pula, tetap akan adakan wartawan untuk memastikan apa yang dilaporkan adalah relevan dan sahih. Sebab untuk saya, ada orang khawatir dengan AI. Untuk saya, AI itu merupakan satu alat yang dapat membantu kita untuk membuat kerja dengan lebih berkesan. Umpamanya untuk membuat penyelidikan, research, mendapat data dan juga untuk membuat rangka terawal lah, the early preliminary. Kita tahu lah, bila kita buat ChatGPT, kita suruh ChatGPT buat macam story, kita dapat, betul hebat ni, story ni lebih hebat lah, lebih hebat, lebih cepat daripada soal pemberita. Kita kadang-kadang pun, I pun rasa, hebat lah, macam mana dia boleh ganti ke pemberita. Tapi dia memang tak ada maklumat yang baru, tak ada informasi yang baru. Kita yang buat informasi yang baru, kita yang mengumpul, baru dia boleh buat. So untuk saya, adalah satu alat yang bagus, tapi jangan tertagih lah tu. AI is good. It depends on how you use it. If you use it responsible, then I think you are a good reporter. Otherwise, you misuse it. You only relies on AI's story. I think sooner or later the readers will know. You cannot tipu the readers. It's good to use as a tool, but especially for our younger reporters, I say don't use it. Because the younger reporter have to learn how to gather the news, pergi, jumpa, meet people, come back and write a story, understand the story, check their own facts. Don't use AI. Check by yourself, call people, ask people, so you can check your facts better and you understand it better. AI is accurate, I know it is accurate, it give you good information, make it easy for you. Kalau dalam kewartawanan, AI tidak lebih bijak daripada kita. Dia sekadar, komputer sekadar mengulangi apa yang ada. Jadi
saya bimbang kita hanya mengguna pakai. Kalau kita diarah buat satu berita, kita akan terus Google dan kita dapat. Benda tu diulang. Sampai kita berasa perlu untuk pergi mencari. Akhirnya kita tidak boleh berkomunikasi. Kita tak bercakap lagi dah. Saya sangat bimbang. Dan bagi saya itulah lampu isyarat yang paling berbahaya, yang wartawan perlu sedar dan perlu memikirkan bagaimana kita menangani AI ini. Teknologi akan terus berubah, platform akan silih berganti. Namun, satu perkara akan sentiasa kekal, tanggungjawab kewartawanan terhadap kebenaran. Ini kerana kewartawanan bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi merakam zaman, membentuk pemikiran dan meninggalkan warisan yang akan terus hidup merentasi generasi.